Lori towing. Cakuk kat mana? Oh, sini. Jangan kat situ. Pak. Ini kita tarik belakang. Sebab lori keren ni dia berat depan. Lori saya kosong pun dah 18 tan. Tu aksesori. Nanti kau jangan lupa bang, subscribe aku punya YouTube. Boleh? Boleh? Ada channel apa tu? Ada, nanti aku bagi tahu. Famous lah abang ni depan ni, tengok lah. Lepas tu ikat rantai. Towingnya. Lori towing je biasa lah, cantik. Tu dia buat apa pula? Tambah lagi rantai. Dahsyat lah. Seksa weh, kerja towing ingat senang ke? Tengok brother ni. Baru korang tahu lah. Kau ikat apa tu bang? Oh situ lah. Kalau saya angkat lagi, tayar ni tak turun. Baik. Tak payah saya angkat tinggi-tinggi je sikit. Tak payah tinggi-tinggi faham? Oh, ini problem lah. Settle. Oh, kena juga Jack ni atas. Oh, tak hati dia turun lagi. Oh. Dah. Okey, abang lepas handbrake. Kita lepas handbrake baik. Angin ada lagi ke? Angin ada lagi ke? Ada lagi? Abang lepas handbrake. Nanti saya kat steering. Okey.
Kasih lepas handbrake dulu. Steering pun dah straight. Lagi. Ini benda wajib ni. Tak mana ni kena saman bang Kena saman. Main-main. Nampak. Gaji lah. Bonus. Boleh. Steering mau ikat Oh. Steering kena ikat. Kita tengok macam mana berada. Ada lock. Memang ada lock. Tapi kalau saya pakai lock abang nanti patah hati. Faham. Mana-mana abang nak pakai mana-mana nanti susah. Tak ada steering kan. Faham. Lock. Jadi biar saya ikat ni lah mana tak kacau abang punya lock Tengok macam mana berada ni ikat. Tu. Korang tengok dah senang Apa ni ingat kita nak U-turn kat sini boleh. Takut sangat dia kan. Kita dah fikir dah. Takut sangat dia. Ngam. Dah bersekenap pada pagi Belum lagi. Abang tarik Ngam. Abang lori ada orang ke? Okay. Sekarang dah berada dalam lori towing yang berada kita. Bang, apa nama bang? Nak panggil? Yo. Ya, berada Yo. Ya, Yo Penamaran. Ya. Yo 5,000. Yo 5,000 Sebut Yo 5,000 orang tahu Okey, baik. Kau body dengan saya kan 5,000. Ya, body 5,000. Tu dia. Mari mana-mana rancak. Ini manual kan? Manual lagi okey lah. Semi auto bang. Auto. Oh, leceh lah dia punya gear. Aku tak faham bang. Yang pucungnya yang tempat wiring ni untuk UD ni kan, silifon kan. Dia cakap pasal selalu yang jadi masalah je bila manual tu auto tukar manual tukar auto. Actually dia hang. Itu yang jadi hang tu. Kalau macam ni contohnya dia cakap nak tahan. Contoh hari ni contoh kita tak main bukit dah, pakai auto. Start daripada start engine pakai auto terus sampai balik auto. Jangan tukar manual. Jangan tukar. Masalahnya mana mahu ya. Itulah dia. Maknanya kalau aku pakai manual auto bang contoh gila bang. Tengah naik bukit dia boleh tukar gear. Betul APM tengah drop. Itulah pasal kan. Mana kena planning. Dia punya auto tu langsung tak boleh pakai. Memang betul. Dia cepat panas dia punya ECU dia. Itu pasal bila dia hang itu jadi selalu masalah. Punya udahnya memang tukar manual. Apa dia sejuk kita sini. Punya udahnya memang tukar manual lah ceritanya.